Kita nak uji kebiasaan Rabi. Putih tu apa? Mana? Itu speaker. Pap. Sumpah tak tahu. Tak tahu. Agak-agak. Icebox. Untuk apa? Binatang, ini sama konsep dengan kuda saya dulu lah. Okay. Diorang perlukan mineral dalam badan. Okay. Tapi diorang tend to untuk kurang minum air. Okay. Nampak? Dia suka makan, tak suka minum. Okay. So bila diorang banyak makan, kurang minum, sistem pencernaan diorang punya imunisasi badan semua akan berkurang. So itu adalah salt brick. Itu adalah garam. Garam? Mana Garam. garamnya? Itulah garamnya. Kau cuba try jilat. Serius ke? Ya, so bila diorang jilat, diorang banyak dapat mineral dalam badan tu satu. Kedua, bila diorang jilat, diorang akan jadi apa? Akan jadi haus. So diorang akan minum air. Yeah, tapi masa zaman saya bela kuda dulu, tak adalah salt brick saya mampu beli yang mahal macam ni. Mahal ke tu? Mahal bro. So kalau korang nak buat korban tahun ni, sebahagian 785, Wow. seekor dalam 4499. Okay. Kalau korang buat korban sebahagian 785, market dalam 900 lebih. Kat situ korang dah jimat 1 lebih lah. Kalau korang buat seekor 4499, kita akan bagi korang bukti penyembelihan. Maksudnya kita akan bagi korang video, kita akan bagi korang gambar. Lepas kita sembelih, daging tu kita akan agihkan kepada anak-anak yatim dan juga yang memerlukan. Kalau korang nak buat semua pun boleh. Agihan, lapar, proses, semua tu kita akan uruskan from A to Z. Okay? So kalau korang nak info lebih lanjut, korang boleh pergi kat website kita. Pergi je kat website, daftar 3 minit dah settle semua sampai habis. So kalau korang ada plan nak buat korban tahun ni lah, make sure korang jangan tangguh ibadah korang. Korban dengan confirm. Berapa lagi? Klik dekat bawah sekarang.